Siapa nama engkau? Nama pendek ke nama panjang? Mana pun boleh lah. Nama panjang Mas Do. Nama pendek Do. Wah. Engkau? Ha? Nama engkau? Siapa aku? Ha. Nama besar ke nama kecil? Serupalah besar kecil. Nama besar orang panggil Amore. Wah. Nama kecil orang panggil Ray. Wah. Yang kau tanya kita, yang kau ni nama kau siapa? Aku? Ha. Aku kalau nama penuh, Minami. Minami? Ya. Macam rokok Jepun. Buka yo. Nama kosong, Mi. Ha, kalau begitu dah kenalah kita bertiga. Ya. Ha, aku Do, Re, Mi. Sekarang, kalau tuan-tuan nak balik, semua boleh balik. Tapi ingat, cerita ni ada sambungan lagi tau. Jangan lupa, tunggu sambungan Do, Re, Mi di panggung tuan-tuan. Sekarang kita cabut. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang nyaut. Kau jangan main ni malam Jumaat ni. Cepat. Hantu. Hantu. Ini Melayu tu penakut. Dia berapa punya lapar dah. Lapar satu hal ni. Tidur mana ni? Tidur tak susah dah. Sini pun boleh tidur. Berapa punya sejuk dah. Bagus tidur kat dalam tu, dekat geris motorkar. Besok pagi, belum orang bangun, kita cabut lah. Oh, boleh ya? Bagus. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua. Haram jadah. Itulah syarat-syarat Doremi. Kemana perginya bangunan tinggi-tinggi? Rumah-rumah, kedai-kedai, ha? Tu? Apa di bawah pokok tu? Agaknya di bawah pokok sana tu, orang jual aiskrim tau. Aiskrim nenek kau. Dia tengah pada macam ni, siapa yang nak beli aiskrim? Nama saya Do Kecil. Tentu kami pernah dengar nama tu kan? Do Kecil. Nama saya Re Kecil. Mi Re Do. Baru aku ingat. Engkau nak Do? Engkau nak Re? Jumpa juga. Dah